Jom saya kongsikan dengan korang 5 perkara perubahan yang saya buat untuk dapatkan hasil transformasi daripada yang ini kepada saya yang sekarang. Alhamdulillah. Right, so yang pertama, saya dah tak makan karbo ringkas waktu pagi. Okay, contohnya karbo ringkas ni seperti roti-roti putih, nasi putih kan, roti canai. Saya lah personally, saya dah memang tak makan dah perkara-perkara tersebut dan saya gantikan dengan nutrition daripada Herbalife yang mana dalamnya ada juga karbohidrat tapi ianya terletak dalam kategori karbohidrat kompleks. Yang kedua, saya cuba untuk minimumkan pengambilan air manis bila saya makan di luar. Okay, so sebelum ni makan kat luar tu memang accompanied by air manis lah. Tapi sekarang, most of the time I can say 99% of the time, kalau makan di luar saya memang ambil air kosong sahaja. Yang ketiga, saya sudah mula mencukupkan keperluan serat harian saya. Kita perlukan 25 gram at least serat sehari. Tapi dulu saya tak pernah peduli sangat lah pasal serat ni. Jadi sekarang bila saya makan apa-apa kan, saya pastikan dalam tu mesti ada some kind of fiber lah kan. Ada buah ke, ada serat, ada sayur-sayuran kan. Jadi ataupun kalau tak cukup, saya akan cukupkan dengan bantuan Herbalife Nutrition Mixed Fiber with Inulin. Senang, satu scoop dapat 5 gram. So nak cukupkan 25 gram of fiber tu tiada masalah. Yang keempat perubahan yang saya buat adalah saya cuba untuk log in time dalam masa seminggu. Mesti ada masa untuk senaman at least 2 ke 3 kali seminggu. Kalau yang saya hari-hari minggu yang rajin, almost every day ada saya buat some kind of exercise. Okay, saya suka jump rope, jadi itulah bentuk exercise yang saya buat. Anda punya exercise apa-apa pun tak apa, pilihlah yang anda enjoy, yang mudah untuk anda buat, yang mudah untuk anda istiqomah. Jangan jadikan form of exercise itu satu alasan anda tak bersukan ataupun tidak bersenam. Dan yang kelima, saya sekarang sudah mula untuk belajar cukupkan saya punya keperluan air harian. Dulu kalau nak minum air tu memang payahlah, memang satu cabaran. Nak minum air tu cabaran kan. Tapi sekarang alhamdulillah berkat dengan niat untuk bina habit tersebut dan juga ada bantuan daripada nutrition, saya titik 2-3 cap aloe vera kan. Jadi nak minum air kosong tu kan, dengan bantuan aloe vera dia jadi sedap, tapi tiada gula dalam tu. Jadi dia jadi satu benda yang kita boleh enjoy dan kita mudah untuk sustain ataupun kita mudah nak disiplinkan diri. So itu 5 perubahan yang saya personally lakukan yang saya rasa memang itulah antara significant changes yang saya buat untuk berubah daripada yang tadi tu kepada saya yang sekarang lah. Ni aside from other things jugalah kan. But that is the 5 key things. Maybe itu adalah benda-benda yang anda perlu mula untuk ubah untuk dapat perubahan yang lebih jelas untuk result turun berat badan anda. Saya doakan anda berjaya dapat result yang anda impikan. Kalau perlukan bantuan, kita orang klik link di profil isi beg biru kan. InsyaAllah kita bantu anda untuk diet berjemaah dengan komuniti sihat Fit Habits. Itu saja untuk kali ini. Assalamualaikum, jumpa anda di video seterusnya. Bye.